Saya nak buang IUCD minggu depan. Saya pernah buang sebelah kilang telur. Adakah boleh pregnant lagi? Boleh. Asalkan ada telur satu pun dah boleh pregnant sebenarnya. Not necessary kena ada 2 kilang telur lah. Contoh ada patient pernah ectopic kan. Dia buang satu, ada tinggal satu. Boleh saja mengandung. Boleh saja mengandung sebenarnya. Okey. Okey. Fahmi, you kena pantang betul-betul. Cuba dalam 6 ke, 6 ke 6 bulan macam tu. Cuba try untuk pantang betul-betul. Tapi ada certain orang dia ambil Mirena kan. Depends pada macam mana pakar lihat keadaan tersebut. So ada orang dia ambil Mirena. Mirena tu yang ICD yang ada ubat tu untuk kurangkan, untuk stabilkan dinding rahim lah. So ada banyak orang kata choices tapi depends on pakar lah sebab pakar lebih mengetahui kes-kes ATPR, HPPZ ATPR ni. Okey. Buat IUCD sakit tak? Okey, IUCD ni bila masuk dia macam payung tau. IUCD ni macam payung. Bila masuk dia kuncup. Bila nak tarik tu dia terbuka payung tu. Saya tak nak tipu patient saya lah kata tak sakit. Dia akan rasa macam sengat sikit tapi dia tolerable. Faham tak? Dia macam tak adalah sakit gila tapi dia macam macam tu saja.